Pernahkah anda tertanya-tanya bagaimana proses jual beli hartanah sebenarnya berlaku? Ramai orang fikir tanda tangan dokumen sahaja dan duit terus masuk. Tapi hakikatnya, setiap hartanah menyimpan rahsia, langkah-langkah penting yang jarang orang nampak. Segalanya bermula dengan persetujuan antara pembeli dan penjual, harga, terma bayaran dan kaedah pembelian dibincang. Kemudian, perjanjian jual beli ataupun SPA ditandatangani. Tapi inilah baru permulaan. Banyak rahsia di sebalik dokumen itu menentukan sama ada transaksi selamat atau sebaliknya. Segalanya bermula dengan persetujuan antara pembeli dan penjual, harga, terma bayaran dan kaedah pembelian dibincang. Kemudian, perjanjian jual beli atau SPA ditandatangani. Tapi inilah baru permulaan. Banyak rahsia di sebalik dokumen itu menentukan sama ada transaksi selamat atau sebaliknya. Seterusnya, hartanah itu sendiri disemak. Alamat, nombor lot dan dokumen cukai pintu diselaraskan. Jika perlu, tukar taksiran dibuat. Tujuannya, supaya tiada masalah di masa hadapan dan bank tidak menangguhkan pinjaman. Jika pembeli menggunakan pinjaman, peguam akan berurusan dengan bank. Bank hanya lepaskan duit bila semua syarat dipenuhi. Hanya selepas itu, hak milik berpindah, duit sampai dan semua pihak selamat. Proses ini nampak mudah, tapi ia penuh dengan langkah-langkah penting yang tidak kelihatan. Jadi, proses jual beli hartanah bukan sekadar tanda tangan dokumen. Ia memerlukan ketelitian, pengalaman dan kebijaksanaan. Satu transaksi yang sempurna melindungi pembeli, penjual dan memastikan semuanya berjalan lancar